yang berkhidmat kepada tuan-tuan menjelaskan kehidupan kita sebagai masyarakat awam sangat sedikit. Menjadikan semalam pun saya bagi sembang dengan kawan-kawan. Naik menyampah saya. Seorang datang dengan kerajaan ni zalim, seorang datang dengan pembangkang cerdik. Saya dah boleh faham dah. Ini saya jumpa kawan-kawan saya dalam level yang saya anggap cerdik lah. Saya kata yang cerdik pun begini jadi dia. Apatah lagi jadi kepada yang naif. Yang cerdik ni tak naif. Pengetahuannya banyak, pengalamannya banyak. Tapi kerana ketaksuban politik, yang cerdik pun kelihatan seperti sangat naif. Tapi bagi yang naif, yang memang mereka ini tak tahu apa sebenarnya berlaku. Kesedaran kita tentang berita ekonomi antarabangsa menjadi sangat rendah kerana kita terperangkap lebih daripada 10 tahun bercakap mengenai politik tempatan dan politik tempatan. Selepas 10 tahun, kita terkejut. Ini bukan lagi kisah tentang parti pembangkang ataupun kisah tentang kerajaan. Ini adalah kisah siapa saja menjadi Perdana Menteri. Dia tak akan boleh menyelesaikan apa yang sepatutnya disampaikan kepada tuan-tuan. Berarti seperti mana sebelum raya saya dah bagi tahu tuan-tuan bahawa selepas hari raya kita tak akan ada lagi apa yang dikatakan sama seperti hari raya. Kerana semua produk yang akan sampai pada negara kita pada selepas hari raya adalah yang telah terlibat dengan harga minyak yang mahal. Ini saya jelaskan untuk tuan-tuan faham. Jadi ambil langkah untuk tidak membaca perkara-perkara yang bersifat politik yang kemudiannya menjadikan tuan-tuan berada dalam perkara-perkara remeh yang membuatkan tuan-tuan tak bersedia. Tuan-tuan akan hanyut juga dalam arus. Ini adalah kerajaan yang buruk. Datang seorang lagi, ini adalah langkah yang betul. Jadilah pengguna dan jadilah orang yang terimpak terus kerana yang akhir sekali, poket kita yang akan terjejas. Yang akhir sekali, ketika kerajaan dan pembangkang berdebat, penyokong dan pelobi dan pentaksub mereka berdebat, berjuta-juta isi rumah di Malaysia adalah orang yang tak akan makan perdebatan mereka. Tak akan mengenyangkan kita. Perdebatan mereka hanya boleh menimbulkan sentimen. Kita marah kerajaan atau kita suka kerajaan. Kita marah pembangkang atau kita suka pembangkang. Tetapi hari ini yang saya jelaskan kepada tuan-tuan adalah tentang periuk, tentang nasi di atas meja. Tentang makanan di atas meja yang akan terjejas. Sama ada. Tuan-tuan sedar ataupun tidak. Maka itu saya bagi tahu pada tuan-tuan bahawa harga barang akan meningkat dengan begitu besar. Dia bukan kisah tentang minyak. Hari ini berdebat sampailah tentang minyak warna putih, minyak. Dah datanglah spekulasi minyak tipu. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, jangan terlibat dengan hal yang remeh-temeh. Apa itu hal yang besar? Hal yang besar adalah ekonomi kita semua akan terjejas dengan teruk. Ekonomi kita semua itu apa? Buang saku kita akan menjadi kecil. Keupayaan daya beli kita akan menjadi rumit. Kehidupan kita akan menjadi bertambah sempit. Bagi mereka yang berada dalam sektor yang bergantung kepada kerancakan ekonomi, pekerja rencam, anda yang hidup di atas kerancakan ekonomi dan bukan gaji bulan, kita akan terjejas.